Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sama-sama kita perbanyakkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana di atas segala nikmat, rahmat dan izinnya dipertemukan kita pada pagi ini dalam kuliah duha, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita sambung kembali setelah kita bercuti 2 bulan. Lama tu 2 bulan. Jadi kita selang 2 kali pertemuan. Kita sambung untuk pengajian yang seterusnya, iaitu hadis yang kelima daripada kitab 40 hadis penawar hati. Hadis yang kelima ini berkaitan dengan siapa orang yang bankrupt. Siapa dia orang yang muflis. Bankrupt, muflis. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salati wa siyami wa zakati wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha finnar. Hadis rawahu Muslim. Artinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah rada Allah ke atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, atadruna manil muflis. Nabi tanya, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Nabi tanya, tahukah kamu siapakah orang yang bankrupt? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Jadi sahabat jawab apa dia? Sahabat kata, orang yang muflis itu ialah di kalangan kami, iaitu seorang yang tidak memiliki dirham, iaitu wang ringgit lah, tidak memiliki mata wang, dan juga tidak memiliki harta, wala mata'a,
dan juga tidak memiliki harta. Ini jawab sahabat terhadap soalan yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati. Nabi kata, sebenarnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah man ya'ti yaumal qiyamati bi salati wa siyami wa zakati. Siapa Nabi kata? Iaitu seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, bi salati, dengan membawa pahala sembahyang, wa siyami, dan membawa pahala puasa, wa zakati, dan membawa pahala tunaikan zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Maka Nabi kata, tetapi dahulunya di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Dia pernah mencaci maki si fulan. Fulan ni maknanya seseorang lah. Kemudian wa qadhafa hadza, dan menumpahkan darah si fulan, dan pernah memukul si fulan. Ini orang yang muflis di hari akhirat. Wa akala ma hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ini yang saya jelaskan tadilah, iaitu memukul si fulan, menumpahkan darah, dan memukul si fulan. Kemudian Nabi kata, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan yang daripada pahala kebaikan orang tadi. Kita baca sebentar dulu. Kemudian Nabi kata, sehingga apabila telah habis, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Nabi kata, sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa penganiayaan itu belum lagi selesai. Tak dapat nak balas lagi, tak dapat nak timbus lagi. Pahala yang dibuat oleh seseorang itu yang menganiayai orang tu, tak habis lagi, dah habis dah pahalanya. Jadi maka Nabi kata, ukhidha min khatayahum, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teraniaya itu, faturihat alaihi, lalu dibebankan kepada orang tersebut. Thumma turiha finnar, maka selanjutnya orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab Bahrul Mazi antaranya ada dikisahkan berkaitan dengan apabila di hari akhirat nanti, maka perjalanan untuk ke syurga itu akan dihentikan, akan ditahan di tengah-tengah perjalanan. Apa tujuan itu? Tujuan ditahan, disekat itu adalah untuk panggil siapa yang pernah orang ini menganiayai. Siapakah yang pernah dizalimi oleh orang ini? Untuk bila kalau ada penahanan itu adalah untuk memberi peluang kepada orang yang dianiaya di atas muka bumi ini
Dan orang yang dizalimi di atas muka bumi ini, peluang untuk dia nak tebus balik. Yang Nabi kata waktu itu tak ada tebusan daripada harta dan wang ringgit. Tak ada kata aku nak pergi tebus kesalahan dulu ni, aku nak 5,000, aku nak 10,000, aku nak 1 juta. Tak ada. Aku nak sebidang tanah, aku nak sebiji banglo. Tak ada dah Nabi kata waktu itu. Tak ada tuntutan balas terhadap penganiayaan dan kezaliman itu di segi wang ringgit dan harta. Sebab kalau dia minta pun memang tak ada. Waktu itu mana ada wang ringgit harta benda. Nah, tak logik kalau minta pun, kerana tak ada, memang tak ada, tak boleh nak bagi. Maka Nabi kata, pada waktu itu orang yang datang menuntut balik penganiayaan dan kezaliman di atas muka bumi itu, dia tuntut kebaikan. Pahala tu. Dia akan tuntut pahala. Adakah boleh diambil? Tengok hadis ini. Nabi kata apa dia? Nabi kata fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang dianiaya, orang yang dizalimi, dia datang mengambil kebaikan orang yang telah menzalimi, orang yang telah menganiayai dia di atas muka bumi dulu. Inilah sekarang inilah atas dunia hari ini ni. Bila dia datang kemudian dia ambil kebaikan itu, boleh ambil kerana menuntut di atas penganiayaan dan kezaliman yang dia telah terima. Bila ambil, dah habis dah kebaikan itu. Kebaikan habis. Dah. Apa yang nak dituntut ni tak selesai lagi. Masih ada lagi kezaliman dan penganiayaan yang mana memerlukan kepada tuntutan kebaikan itu. Sedangkan dia dah habis dah kebaikan dia. Bila dah habis gitu, maka Nabi kata apa dia? Nabi kata, ukhidha min khatayahu. Maka orang yang menganiaya itu, orang yang menzalimi itu, dia akan kena ambil kesalahan orang yang dizalimi pula. Dia kena ambil dosa orang yang dizalimi itu pula. Tuan-tuan bayangkan? Muslimin dan muslimat, bayangkan bagaimana kebaikan diambil habis oleh orang, kemudian dah habis kebaikan, adanya kesalahan, kemudian pikul kesalahan orang pula. Orang kata apa? Bertimpa. Sudah jatuh ditimpa tangga, kan? Terkena tahi ayam pula. Teruknya kesan dia. Bila menganiayai dan menzalimi seseorang itu. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Hadis rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memberi peringatan yang menakutkan. Ini dipanggil peringatan yang menakutkan. Membuatkan kita berhati-hati. Neraka ni nak lalui dia 7 jurang, kan? 7 lubang. Antara satu lubang nak sampai ke satu lubang yang lain tu 500 tahun perjalanan. Berapa luas? Tak tahu, kan? Tak boleh nak jangkau berapa luas antara satu lubang ke satu lubang. Ada 7. Nak boleh sampai ni, nak boleh seberang ni, dengan keadaan adakah kita ni orang yang menunggang, adakah kita ni orang yang berjalan, adakah kita ni orang yang merangkak. Macam mana nak sampai ni? Kalau kata kita berlari pun nak sampai, tak tahulah. Berapa lama nak sampai. Sebab itulah ada orang yang Allah bagi kelebihan, iaitu
perjalanan dia itu laju seperti kilat. Dah, sekejap, sampai terus. Kalau berjalan, kalau merangkak, macam mana keadaan dia? Inilah peringatan kepada kita semua, supaya ada persediaan. Ada persediaan untuk kita menuju ke akhirat. Tempat yang kekal abadi. Baik. Jadi orang yang muflis itu dalam keadaan dia solat, dia zakat, dan dia berpuasa. Solat baik, puasa pun baik, zakat pun baik dia. Tapi Nabi kata, atas dunia dia pernah mencaci maki orang. Nabi solat dia, puasa dia, zakat dia. Dia berkaitan dengan memaki orang ni. Dia bukannya dosa waktu itu sahaja. Sebabnya dia melibatkan maruah. Dia melibatkan maruah. Bila sekali jatuh maruah itu, maka panjang tempoh dia. Bila kena sekali malu depan orang tu, dia akan panjang malunya dia itu. Panjang malu dia itulah yang dikira sebagai dosa kepada orang yang melakukan itu. Berarti tak kira sekali, panjang tempoh perasaan malu dia itu. Malah kalau dia ada anak, kalau dia ada zuriat ni, malu, anak dia pun malu sebab ayah dia dimaki. Zuriat dia yang lain lagi malu, isteri dia pun malu. Ramai orang yang terlibat. Sebab tu sesuatu perkara perlakuan melibatkan maruah, jangan buat senang-senang. Jangan fikir mudah, jangan fikir ringan kalau melibatkan maruah. Jangan kata hanya kesalahan waktu kita lakukan itu je. Dia berpanjangan. Sebab itulah dalam perkara ini maki si fulan, menuduh lagilah. Dia akan bergenerasi. Kalau kita lihat di dalam hukum seseorang menyetubuhi binatang, bagaimana nak hilangkan kesan daripada orang ni yang dah kena hukum ataupun dia bertaubat semua kan? Bagaimana nak hilangkan malu dia itu? Binatang itu hendaklah dibunuh. Kenapa? Kalau selagi mana ada binatang itu, maka selagi itu orang akan ingatkan kepada si pelaku. Tengok. Jadi inilah perkara yang menjatuhkan maruah. Nak hilangkan dia itu payah. Nak lupakan orang kepada sesuatu perlakuan yang dah berlaku itu payah. Maka sebab itulah jangan sesekali memaki, menuduh dan memakan harta si fulan. Begitulah juga menumpahkan darah dan memukul. Mungkin tak berlaku kepada kita memukul orang. Mungkin tak berlaku kepada kita menumpahkan darah orang. Mungkin tak berlaku kepada kita memakan harta orang. Tapi dalam perkara maki, dalam perkara menuduh, dekat. Dekat. Terutamanya dunia hari ini, dunia yang orang kata tanpa sempadan. Senang je kita boleh kongsikan maki hamun orang. Senang je kita boleh kongsikan tuduhan orang. Melalui WhatsApp, grup WhatsApp, melalui Telegram, melalui Facebook, Instagram dan apa lagi. Mudah. Sebab tu jangan, teknologi yang ada ini jangan kita guna sewenang-wenangnya.
Nah, tak pasal-pasal orang lain yang buat, kita ambil bahagian juga. Paman, tanpa sedar, tanpa sedar dia buat perkara itu yang hakikatnya dia dah memanjangkan kesalahan-kesalahan yang dah dimulai oleh orang lain. Jadi kita kena berhati-hati. Baik. Terutamanya daripada melakukan perkara-perkara yang demikianlah. Iaitu daripada memaki orang, menuduh orang, memakan harta orang, menumpahkan darah dan memukul. Maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi. Orang yang melakukan itu akan diambil kebaikannya oleh orang yang diperlakukan. Sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa penganiayaannya belum lagi selesai, iaitu belum dapat dibayar semuanya, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teraniaya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut. Faham-fahamlah. Bila habis kebaikan, yang datangnya adalah kesalahan orang tu pula mari kepada si pelaku yang menganiaya ini. Bila dah berlaku begitu, maka selanjutnya orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sama juga dengan disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Sama. Nah, habis kebaikan, akan ambil kejahatan orang itu, kemudian dihumbankan ke dalam neraka. Itulah ada pernah ulama ditanya berkaitan dengan bagaimana kalau tak sempat meminta maaf pada seseorang yang dianiayai, dizalimi, disakiti. Macam mana? Ulama kata apa dia? Perbanyakkanlah amalan sebanyak mungkin. Itu je. Perbanyakkanlah amalan sebanyak mungkin. Sebab bila dituntut nanti, mudah-mudahan ada baki lagi. Kita kesalahan dengan orang ni, dia tak boleh direct dengan Allah. Tak boleh direct dengan Allah. Kena dengan orang yang dianiayai itu dulu. Jadi kalau dia dah meninggal, macam mana kita nak bertemu? Itulah saranan ulama, dia kata apa dia? Buatlah pahala sebanyak mungkin. Mudah-mudahan ada baki. Bila datang orang yang tuntut, ada baki lagi lah. Bila ada baki, maka tiadalah bebanan menanggung kesalahan orang yang dianiaya, dizalimi, disakiti itu. Ini bahaya. Baik. Jadi kita pun tak, kadang tu ada juga kan. Kalau ada sementara masih hidup, kalau orang yang kita pernah sakiti itu masih hidup, maka janganlah malu untuk nak minta maaf. Dia tak nak jumpa, guna telefon WhatsApp. Dia baca ke tak baca ke, terpulanglah. Yang pentingnya kita dah usaha. Baik. Keterangan kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada dari apa sahaja jenis dosa dan kesalahan. Kita hendaklah sentiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang teraniaya dari perbuatan kita. Dan kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita masih dalam dunia ini. Walaupun terkadang kita terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf dari orang yang berkenaan.
Nah, buang sifat malu. Buang sifat malu kepada manusia, kerana malu yang sebenar itu ialah kepada Allah ni Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah malu yang sebenar. Pada manusia ni, kalau malu, maka nak buat yang baik pun jadi malu. Kan? Ada orang nak buat baik pun jadi malu. Malulah nak pergi masjid. Aku gitu gini. Dah, ada orang begitu. Ada orang yang dia kata, kalau aku pergi masjid ni, orang kata riak pula. Ada. Kalau orang yang berada dalam situasi itu, dia kata kalau aku pergi masjid ni, orang kata riak. Macam mana situasi dia? Betul tak dia tak pergi? Tak. Betul tak dia tak pergi itu? Dia kata kalau aku pergi masjid, orang kata aku riak. Maknanya betul ke tak betul dia tak pergi itu? Kan? Dia tak pergi itulah nama dia riak. Dia tak pergi itulah nama dia riak. Kalau dia pergi, tak nama riak. Dia gitu sebenarnya. Baik. Jadi kadang-kadang orang ni malu kan, segan dan sebagainya, maka kena merendahkan diri. Kena ada keinsafan untuk memastikan diri kita ni bertemu dengan Allah seperti mana kita lahir. Kita lahir macam mana? Kita lahir yuladu ala fitrah, kata Nabi kan. Lahir dalam keadaan suci. Suci, tak ada dosa. Maka kita ni kena kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah jugalah. Dalam keadaan suci juga. Bila nak suci tu, maka kita kena selesaikan apa-apa perkara yang mengotorkan diri kita. Kalau dalam masalah yang kita bicarakan ini, iaitu kekotoran yang lahir daripada menyakiti seseorang. Kekotoran yang lahir dari menyakiti itu, maka kita kena bersihkan kekotoran itu untuk kita hadir kepada Allah dengan suci, seperti mana kita lahir di atas muka bumi ini. Baik. Jadi jangan rasa segan, jangan rasa malu untuk meminta maaf, untuk meminta halal daripada segala kesalahan kita yang telah kita lakukan. Begitulah juga sentiasalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kalau kita lihat ada disebut 70 kali beristighfar setiap hari. Kita sampai tak? Jawab sendiri. 70 kali. Kalau lepas solat, katakanlah sekali dengan solat sunat, baru 39 kali kan. Saya kira kalau 3 kali setiap kali lepas solat, maknanya solat fardu 5 kali dan kemudian solat sunat rawatib yang mengikuti solat fardu. Kira-kira baru 39 kalau 3 kali setiap selepas solat. Tak cukup lagi. Nak lagi berapa? 31 kan? Nak 31 lagi untuk menyamai dengan amalan Nabi. 70 kali istighfar setiap hari. Kita yang tak dijamin syurga ni, kita yang tidak terpelihara daripada dosa ni, kurang daripada yang dijamin syurga, yang dijamin terpelihara dosa. Terbalik ke betul? Itulah. Jadi sebab itulah dinyatakan bahawa perbanyakkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita disebut astaghfirullahal azim. Tapi kalau yang ada anak kecil, yang ada cucu, insya-Allah cukup.
Tak kali anak kecil buat perangai, tak kali cucu buat perangai, astagfirullahalazim. Jadi bersyukurlah dengan perangai anak dan cucu. Kerana mudah-mudahan ia akan mencukupkan 70 campur dengan 39 tadi. Baik. Tapi perkara itu kita dengar dalam keadaan macam lawak, tapi benar sebenarnya kelebihan. Kelebihan. Kalau dia mau tak buat perangai, tak ada nak sebut subhanallah, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, tak. Elok je senyap gitu je lah. Tapi dia buat perangai, keluar astagfirullahalazim, subhanallah, la ilaha illallah, tak. Jadi kena syukurlah. Baik. Jangan minta, tapi bila berlaku tu syukurlah. Sebab kita ada menyebut perkataan-perkataan yang baik. Okey, jadi jangan kita rasa malu segan untuk meminta maaf. Kemudian meminta halal daripada segala perlakuan kita itu. Walaupun kita terpaksa merendahkan diri untuk bertemu dengan dia dan menyusun 10 jari untuk meminta maaf. Biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia ini, asalkan kita terlepas dari bebanan dosa pada hari kiamat nanti. Biarlah kita dipandang hina. Yang penting kita mulia di sisi Allah, itu yang pentingnya. Sebab tak mampu untuk kita nak berhadapan dengan balasan Allah di hari akhirat nanti. Kita hendaklah bersedia menebus dosa dan kesalahan walaupun dengan merendahkan diri dan dengan harta benda yang ada. Kerana kita takut jadi terlambat sehingga tiba saat kematian atau kematian orang yang teraniaya dari perbuatan kita. Tengok, dinasihatkan bahawa kita hendaklah menebus dosa, bersedia menebus dosa walaupun orang yang kita sakiti itu minta wang ringgit. Minta harta benda. Memang payah nak bagi. Payah nak bagi wang ringgit ini. Adakah pula minta duit pula, aku dah minta maaf, okey dah. Kerana bila di hari akhirat nanti, kalau ikutkan apa yang Nabi sebut, maknanya orang akan mengharapkan wang ringgit, harta benda untuk nak tebus. Sayang nak bagi pahala ni. Kerana waktu itu pahala sangat berharga. Waktu itu. Atas muka bumi ni orang tak nampak. Sangat berharganya pahala itu. Tapi waktu itu nampak. Sebab tu dia nyatakan, walaupun orang itu minta duit, satu kesalahan 500. Bayar. Dia bagi syarat begitu. Tengok sebab dia katakan apa dia. Walaupun dalam keadaan dia minta sesuatu yang tanggungan yang dia dihina, disakiti itu, kalau dia minta duit pun kena bagi, kalau dia minta harta pun kena bagi juga, kerana di akhirat nanti tak boleh dah kita nak tebus dengan wang ringgit dan harta. Payah untuk nak nak lakukan yang sedemikian. Tapi itulah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Baik. Kalau kita mati dulu, anak-anak tahu kita pernah sakiti demikian-demikian, anak-anak pergi minta maaf, tahan juga. Mudah-mudahan orang yang teraniaya ni fikir balik, sian kalau tak maafkan. Boleh tahan juga. Tapi kalau orang yang teraniaya ni mati dulu, maka susahlah kehidupan itu. Maka dia kata kita terpaksa berhadapan dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil, iaitu di pada mahsyar nanti. Dikala itu tiada seorang juga pun yang mahu menerima harta benda sebagai tebusan dosa. Bagi tahu tak ada guna.
atas dunia ni ada guna banyak. Apa ni, wang ringgit harta benda. Bila di hari akhirat kerana tak ada guna, tak nak lah. Nah, apa nilai harta kita di hari akhirat? Tak ada nilai. Tak ada nilai. Kecuali yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, maka ajalah. Itu pun bukan harta yang dibawa, kan? Itu pahala yang dibawa. Maka oleh kerana tak ada nilai, maka tak nak. Macam atas muka bumi inilah. Kalau seorang itu minta maaf dengan seseorang, kalau dia maafkan, nilaian dia cukup tinggi. Nilaian dia cukup tinggi. Tapi kenapa tak nak? Kalau kita lah, orang buat salah kat kita, kemudian dia datang nak mohon maaf, dia kata, ni maaf, ni bungkusan maaf, ni bungkusan duit 1,000. Nak maaf ke nak duit? Nak? Macam mana atas muka bumi ni? Nak maaf ke nak duit? Maaf tak dapat duit. Jawapan jelas, bila senyap belaka tu jelas jawapan. Kenapa kita ambil duit? Sebab kita nampak duit, sebab berguna duit itu. Kita nampak duit itu sangat berguna di atas muka bumi ini. Pahala ni kita tak nampak berguna. Kita tak nampak di atas muka bumi. Kerana kita tak guna. Kita tak nampak. Sebab itulah begitu. Bila atas dunia ni kita nampak duit itu, maka pahala kita tak nampak sangat. Bila di hari akhirat, dia tak nampak duit itu dah. Dia nampak pahala dah. Sebab kegunaan pahala waktu itu, memang pahala yang boleh guna untuk melalui jalan yang selamat. Pahala je. Maka sebab tu tak ada dah wang ringgit ni, tak ada dah pahala itu. Jadi dinyatakan bahawasanya tiada seorang juga pun yang mahu menerima harta benda sebagai tebusan dosa di hari akhirat nanti. Yang mereka mahukan hanyalah bayaran dalam bentuk pahala ibadah yang telah kita lakukan di dunia ini. Kita buat, dia bagi ke orang lain. Yang mana kita pada waktu itu sangat berhajat kepada pahala amalan tersebut. Tengok. Dia nak kepada yang berhajat. Tadi kata dunia ni berhajat kepada duit, maka dia nak duit lah. Kerana berhajat pada duit itu besar, maka nak kepada duit. Di hari akhirat, duit tak ada apa dah. Maka pahala itu yang diguna, yang dipakai, maka berhajat kepada pahala pula. Itu je keadaan kita ni. Baik. Maka baiklah kalau pahala yang ada mencukupi. Kalau tidak cukup, maka terpaksalah kita menanggung bebanan dosa mereka ke atas bahu kita, yang akan menyerumuskan kita ke dalam lubang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta dijauhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala akan keadaan yang demikian bagi kita semua. Itu dah berkaitan dengan hadis yang ke-5, membicarakan siapa orang yang bankrupt. Agak-agak kita sama-sama mengingatilah supaya jangan mencaci maki orang, menuduh orang. Menuduh ni suka saya ingatkan lagi, walaupun dia itu anak luar nikah, maka janganlah duk jaja kata dia ni anak luar nikah, dia ni anak luar nikah. Sebab dia bukan berkait dengan tuduhan, tapi berkait dengan maruah pula. Berkait dengan maruah, malu dia. Sedangkan bukan dia yang salah. Bukan dia yang salah, bukan dia yang silap, bukan dia yang buat benda perkara yang terkutuk itu, tapi ni mak dia yang buat. Maka bila dikatakan tu anak luar nikah,
maka seperti mana mensabitkan kesalahan itu pada dia. Maka malu, maruah dia jatuh. Kita cakap pada orang ni cakap pada orang tu. Kemudian satu taman, satu kampung tahu, asal tak tahu. Jatuh maruah dia. Ini satu lagi perkara yang kena diteliti supaya kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah diri seseorang. Kemudian begitulah juga, jangan memakan harta orang lain. Jangan menumpahkan darah orang lain. Jangan memukul orang lain. Inilah perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat kita boleh jadi hilang. Muflis, kata Nabi, muflis, bankrupt, maknanya hilang habislah. Tiada dalam simpanan langsung. Kita kena hati-hati. Sayanglah kepada pahala sembahyang kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, dengan jauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Kemudian seterusnya hadis yang ke-6. Bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma'i thumma yaqulu Allahumma inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Hadis rawahu Tirmizi. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut dan di sisinya ada sebuah mangkuk yang berisi air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam mangkuk itu lalu menyapu mukanya dengan air sambil berdoa, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Ini gambaran bagaimana kepedihan sakaratul maut. Cuba kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala serta penghulu segala Rasul, terpaksa meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam menghadapi sakaratul maut. Maka betapa pula kita yang hanya salah seorang di antara umatnya yang dhaif, yang lemah ini, dan rasanya sudah terlalu banyak membuat dosa dan kesalahan, baik terhadap Allah Ta'ala ataupun terhadap manusia. Orang yang banyak kesalahan ini mati dalam ahli maksiat ini. Nabi kata seperti mana ditarik batang kayu yang berduri, ditarik keluar daripada perut, dan digambarkan juga batang kayu yang berduri, kita bubuh dalam bekas, kemudian kita bubuh tanah, lepas tu kita siram air. Bila kita siram air itu, kemudian kita tarik naik, apa akan jadi? Apa akan lekat pada batang kayu itu? Dia akan lekat tanah, kan? Maka begitulah gambaran isi perut akan ikut keluar. Isi perut akan ikut keluar. Bayangan nyawa nak dikeluarkan dalam keadaan yang
kenapa jadi payah tu? Sebenarnya roh nak masuk ke dalam badan kita ini pun payah. Laluan yang untuk roh masuk itu terlalu sempit. Sehingga roh mengadu, macam mana nak masuk ni? Sempit laluan dia. Maka kata Allah, masuklah secara paksa. Macam mana kalau secara paksa? Masuklah secara paksa. Laluan cukup sempit. Bila nak keluar pun laluan yang sama. Maka keluarlah secara paksa. Itu sakit tu. Cumanya keluar itu, sakit itu berbeza. Kalau sakit kepada ahli maksiat adalah sakit kerana Allah mengazabkan dia. Kalau sakit kepada orang yang beriman adalah sakit itu, kepedihan itu sebab Allah nak letakkan dia di tempat lagi tinggi. Dia beza. Beza sakit itu. Jadi untuk kelebihan, untuk keuntungan kita berada dalam sakit yang Allah nak angkat kita di tempat yang tinggi, lebih tinggi daripada amalan yang sedia ada ni. Amalan yang sedia ada ni, contoh kata kalau tingkat yang kedua, contoh kata. Kemudian bila diberi kepedihan mati tu akan naik ke tingkat ketiga, ke tingkat yang keempat, contoh. Itulah dia. Kepedihan itu sebab Allah nak naikkan. Nak naikkan lagi darjat orang yang beriman. Sebagai orang kata apa dia, bonus lah. Nah, Allah nak naikkan. Maka adalah kepedihan mati. Sebab tu semua ni akan ada kepedihan mati. Semua akan ada. Baik orang puasa, sedekah, orang solat, orang apa semua ada. Tak percaya mati dulu. Semua ada ni, kepedihan mati semua rasa. Orang maksiat pun ada, orang jahat ada, orang baik ada, orang beriman ada, semua akan ada kepedihan. Tapi kepedihan itu adalah dalam keadaan yang berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala perkiraan itu. Sebab tu kita kena letakkan diri kita dalam nak mengelak kepedihan itu, semua kena. Tak boleh elak, semua kena. Semua kena. Jadi nak memastikan dapat kelebihan itu, maka kena berada di dalam orang yang beriman kepada Allah. Itu mana yang kita ada hari inilah. Nak kekalkan keimanan kita itu. Baik. Macam orang nak bersalin lah. Orang yang beriman, dia nak bersalin dengan dia sebut lafaz kalimah-kalimah yang menyabarkan dia kan. Orang tak beriman merau je kerja dia. Jadi mana yang lebih di situ. Jadi kita kena letakkan kita ni dalam seperti orang dalam kelompok orang yang beriman, dan perlakuan kita itu menjurus ke arah itulah. Baik. Jadi kita lagilah akan berhadapan dengan sakaratul maut itu yang akan tiba masanya nanti. Nabi SAW minta pertolongan Allah supaya diberikan ataupun keringanan lah di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Kalau ada sedikit luka di badan, sudah terlalu sakit kita menanggungnya, maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak diceraikan dari badan. Oleh kerana itu, marilah kita membuat bekalan yang banyak dan persiapan yang lengkap untuk menghadapi sakaratul maut yang amat pedih itu. Jadi tak lain tak bukanlah, senang yang kita nak faham, selesaikan segala suruhan, tuntutan yang wajib, dan kemudian tambah dengan perkara yang sunat pula kan. Tambah demikian untuk kita nak memastikan kita dalam keadaan yang mudahlah untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
banyak amalan-amalan apa ni, antaranya lagi macam kita baca surah Al-Mulk, malam itu ada kelebihan dia. Baca banyaklah, mana sebenarnya ayat Al-Quran ni kalau kita baca setiap hari dah cukup dah. Nak baca setiap hari maka dia akan jadi sahabat kita. Dia akan datang memberi syafaat di hari akhirat nanti. Dengan syarat kita jadikan dia sahabat dia di muka bumi ini, iaitu dengan sentiasa membaca. Walaupun sekadar satu muka surat sehari, kalau kira sikit dah tu, ataupun separuh ke, sekurang-kurangnya kita ada baca. Mudah-mudahan dengan kita baca walaupun sedikit itu, Allah kira sebagai kita ni bersahabat dengan Al-Quran. Dan akan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Baik. Dan kita hendaklah sentiasa berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dikurniakan husnul khatimah. Kadang-kadang imam doa, ataupun kita kalau imam tak doa, kita doa sendirilah. Iaitu Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa tu, doa minta supaya kita diakhiri, dimatikan dengan husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Dan kemudian kita minta supaya jangan kita dimatikan dalam su'ul khatimah, seburuk-buruk kematian. Jadi kita nak sebaik-baik kematian lah. Jangan tertukar pula doa itu. Ada orang tukar Allahumma khtim lana bisu'il khatimah. Dia mari tak ingat ni, dia mudah tukar. Macam imam baca lah. Imam pun mari tak ingat, tukar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sudah tukar dah. Dia mari tukar khairan yarah, syarran yarah. Jadi kena mudah, kalau kerap bertukar, mudahnya bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Melayu bertukar juga, tak payah baca. Bahaya. Mudah kalau bahasa Arab bertukar, bahasa Melayu lah. Sebab tu kena faham. Kalau kita faham, kita dapat detect. Kita bertukar tu. Kalau tak faham, dengan makmum sekali pun amin, amin. Habis. Jangan bertukar. Kena dengan husnul khatimah. Dan kemudian su'ul khatimah. Allahumma khtim lana. Lepas tu yang su'ul tu wala takhtim. Wala dan jangan. Dan jangan tamatkan kami ini dalam seburuk-buruk pengakhiran. Kena betul. Baik. Iaitu mati dalam keadaan beriman. Yang dimaksudkan dengan husnul khatimah itu iaitu mati dalam keadaan beriman dan dapat menuturkan kalimah la ilaha illallah. Ini satu perkara juga. Sebab itulah di atas muka bumi ini perbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Supaya bila lidah kita dibasahi dengan kalimah agung ini, maka tiba di saat sakaratul maut, di saat mabuk nak mati itu, kita mudah melafazkannya. Bila kita biasakan, maka mudah. Dengan kalimah la ilaha illallah. Baik. Di akhir hayat kita, kerana Nabi kata siapa yang akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, maka Nabi kata apa? Syurga dia. Dijamin syurga. Dengan dia akhir kalimah la ilaha illallah. Maka biasakanlah kita, perbanyakkanlah kita dengan kalimah yang ringan pada sebutan, tapi berat pada timbangan. Ringan pada lisan, la ilaha illallah.
Bergerak tak bibir mulut? Tak bergerak. La ilaha illallah. Bibir mulut tak bergerak. Lidah je bergerak. Nah, itu yang dimaksudkan ringan tu. Ringan sebutan. Lidah je bergerak. Tapi yang ringan itulah orang tak nak sebut pula. Sedangkan ringan sangat. Tak bergerak. Sehingga ada ulama mengatakan bahawa untuk memudahkan hamba Allah ni menyebut kalimah itu ketika nazak. Nah, paling mudah menyebut. Tak ada bibir mulut nak kena tutupnya, nak kena muncungnya, nak kena buka, tak ada. Lidah aja. Maka sama-sama kita perbanyakkan. Baik. Dan kita hendaklah sentiasa berlindung dengan Allah Ta'ala dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita doa tadi. Atau mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Husnul khatimah beriman, su'ul khatimah dalam keadaan maksiat. Jadi kita minta, bila kita minta itu, maka kita kena selarilah dengan perbuatan. Jangan seperti mana orang yang minta tapi tak selari dengan perbuatan. Nah, minta nak baik tapi perbuatan tak menjurus ke arah kebaikan, tak akan dapat. Sebab tu kena sekalikan. Di antara permintaan dengan perbuatan sekali. Tak boleh asing-asing. Bila asing ia rosak. Minta lain tapi perlakuannya lain. Tak boleh. Nak husnul khatimah. Tapi kalimah la ilaha illallah pun jangan sebut. Nah, solat pun kadang-kadang tinggal, contohlah. Lepas tu menyakiti orang. Tapi duk minta setiap kali ni, doa setiap kali solat, oi Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Kalau imam baca dia paling kuat aminnya. No. Tapi perlakuan dia tak menjurus ke arah itu, tak dapat juga. Dia ingat kepada solat kita lah. Solat kita dengan kita baca dan perlakuan anggota badan sekali. Itu contoh. Kalau kita baca sahaja, tak mahu duduk berdiri je baca Fatihah, baca tasbih tasbih rukuk itu kan, baca tasbih ketika mana sujud, tidak apa semua tu baca. Duduk berdiri je, jadi tak solat? Tak jadi. Dia kena perlakuan itu sama. Sekali bacaan ada perlakuan. Tengok contoh Allah tunjuk dah. 5 kali sehari tu. Contoh bagaimana cara sebenarnya kita. Bila kita minta, maka perlakuan kita kena seiring dengan yang kita minta. Baru jadi. Kalau perlakuan itu okey, tak minta, tak jadi juga. Tak ada minta kepada Allah, maka tak jadi juga. Maka kena seiring antara kedua-duanya, barulah apa yang kita buat itu dinilai setimpal dengan apa yang kita minta. Jadi cukuplah sekadar itu untuk pagi ini. 2 hadis yang kita sempat sentuh, iaitu hadis yang ke-5 dan hadis yang ke-6. Berkaitan dengan hadis yang ke-5, siapa orang yang mengkerap, dan hadis yang ke-6, bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan datang insya-Allah kita terus ke hadis yang ke-7 berkaitan dengan mahkamah radhi rabbul jalil. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.